satu kuantiti skalar, satu kuantiti vektor. Saya tengok masih lagi tak fokus. Ini dalam SPM pernah keluar. Tak boleh jawab. Tengok bila saya cakap tadi, Encik cari kenapa? Kuantiti skalar ada kat tepi ke? Tak ada kan? Kat buku. Fokuslah. Fokus. Nak cari apa lagi? Ulang lagi. Dalam vektor ada dua. Satu kuantiti skalar, satu lagi kuantiti vektor. Dalam kuantiti skalar, dia hanya mempunyai magnitude sahaja. Buat nota dekat situ, saya tertinggal nota. Dia mempunyai magnitude sahaja. Magnitude tu namanya jarak. Dalam erti kata lain dia jarak. Okay? So dia magnitude sahaja. Kalau kuantiti vektor, dia ada magnitude dan arah. So ni dalam fizik ada belajar kan. Okay. Dia kena ingat lah, sama je konsep dia. Masuk AdMed, dia akan pengiraan lah. Tak ada benda sangat pun. Okay, tapi kena faham. Okay, jadi contoh kuantiti skalar ni jarak. Dia bagi contoh kat situ, boleh tengok jarak. Tapi kalau kuantiti vektor, jarak tu dia jadi sesaran. Sesaran tu jarak sebenarnya dalam kata lain. Tapi dia jadi, kenapa jadi sesaran? Sebab dia dah ada arah. Dia dah ada arah. Okay? Kalau jarak je tak ada arah, jarak rumah saya ialah tak ada apa-apa. Tahu tak? Tapi kalau sesaran dia dah ada arah. Mungkin arah kiri dan kanan. Macam itulah. Okay? Jarak rumah saya berada di kiri apa macam tu, dia dah ada arah, tu namanya sesaran. Okay. Kalau laju namanya kuantiti skalar, tapi kalau vektor dia akan jadi apa? Laju. Dia macam itulah. Okay. Jisim kuantiti skalar, tapi kalau berat kuantiti vektor. Okay. So benda-benda ni contohlah okay. Jadi yang tengok boleh bacalah. Dia punya contoh satu, nyatakan sama ada setiap berikut ialah kuantiti vektor atau kuantiti skalar. So, ingat baik-baik. Apa tadi? Skalar magnitude je. Vektor dia mesti ada magnitude dan arah. Vektor tu dia mesti ada arah. Faham? Okey. Jadi, berikan justifikasi anda. Mikael berjalan kaki dari rumah ke kedai. Dari rumah ke kedai sejauh 1 km tu jarak lah kan? Okey, jadi dia kuantiti skalar ke kuantiti vektor? Kenapa? Jawapannya jangan tak ada arah. Apa kuantiti skalar tadi? Mempunyai magnitude sahaja. Itulah jawapan kau. Bukannya jawapan awak tiada arah. Faham? Apa maksud skalar tadi? Mempunyai magnitude sahaja. Jadi itulah jawapan kita. Janganlah kata tiada arah. Cakap je. Jarak kerana jarak pula. Kuantiti skalar kerana mempunyai kuantiti itu. Kuantiti itu mempunyai magnitude sahaja. Okey, bagus. Ini adalah skalar. Awak kena tulis penuh Saya tak perlu tulis ringkas. Okey. Sebuah kereta dipandu dengan kelajuan laju 90. Ada arah selatan. Ini yang jadi kuantiti vektor. Kenapa? Ada magnitude dan arah. Magnitude tu laju tu lah. Faham tak? Arahnya arah selatan. Macam tu. Okey? Okey, satu lagi. Suhu badan Alicia mencecah 38. Skala. Dia ada magnitude je, tak ada arah. Tak ada pula tiba-tiba suhu badan Alicia mencecah 38 ke atas arah selatan. Macam tak logik je kan? Tak ada arah utara. Okey? Arah utara tu je sawan pula kan? Tak ada. Jadi, dia jadi itu adalah skalar. Bagus. Okey? Jadi macam biasa, latih diri tu berkaitan dengan apa yang saya bagi contoh. Patutnya. Okey? Senang je. Tak susah pun. Okey, seterusnya. Contoh yang kedua. Okey, tengok.
Sebelum contoh yang kedua kita tengok. Okey. Mewakilkan vektor menggunakan tembering keluar balik. Tadi dalam geometri koordinat tembering, nisbah tu kan. Keluar balik tembering. Tak ada maknanya. Tembering tu maknanya garisan yang sengit. Itu je. Tak ada benda pun. Okey. Garisan yang sengit tu kita namakan sebagai tembering. Kalau garis tegak je kita namakan mengufuk. Kalau macam ni namanya mencancak macam tu. Habis kalau ni takkan namanya condong. Faham tak? Jadi kita panggil dia sebagai tembering. Okey. So, vektor, kita tengok kat situ boleh highlight kan. Vektor, macam mana nak tulis tata tanda dia itu. Tu dia. Kita akan tulis yang ada anak panah. Kita tak akan tulis yang gelap tu. Macam mana nak gelap kan? Memang dah warna tu hitam kan? Pensel ke memang dah hitam, macam nak gelap kan? Jarang berlaku. Tapi kalau dalam soalan atau buku dia akan bold kan. Tapi kalau kita tulis boleh ke bold kan? Payahlah. Jadi kita letak apa? Kita akan letak anak panah di atas. Okey. Ataupun kalau kita nak guna huruf kecil, dia akan jadi ombak. Macam tu. Ombak. Okey. Ini kalau jumpa macam ni namanya vektor. Magnitude pula, dia adalah, sebelum saya cakap maksud dia, magnitude ni dia punya simbol dia ada apa tu? Apa penambahan dia buat? Modulus. Dia ada palang. Gambar vektor macam ni, vektor palang. Macam tu. Okey, maknanya dia ada modulus. So kalau nampak je benda tu dah tahu dah magnitude. Kalau tak ada palang maknanya vektor. Okey. Pertama vektor sifar. Vektor sifar ni ialah vektor yang mempunyai magnitude-nya sifar. Maksudnya kelajuan ke apa benda lah yang berkaitan dengan magnitude tu maknanya apa? Sifar. Dan arahnya tidak dapat ditentukan. Contoh, dia kata kereta lumba bergerak dalam litar berbentuk bulatan. Jadi memang arahnya tak boleh ditentukan, gitu je. Kan? Arah mana ni? Ke belakang, ke depan, clockwise ke anti, tak tahulah kan. Dia boleh pusing. Okay? Lepas tu laju. Boleh berubah. Okay? Jadi ini kita panggil sebagai vektor sifar. Nanti saya tunjuklah. So vektor sifar, magnitude sifar. Ingat tu je. Okay? Arahnya tidak dapat ditentukan. Vektor sifar diwakilkan oleh apa kat situ? Kosong. Kena hafal lah. Sebab nanti ada soalan dia. Yang ni pun sama. Ini tak diendahkan. Keluar trial tahun lepas. Dah, wassalam. Okay? Jadi benda-benda yang awal-awal ni kadang-kadang dalam kita train tu soalan tak keluar. Faham tak? Bila kita train trial negeri-negeri ni, kadang-kadang mana ada keluar benda-benda awal-awal ni. Benda-benda basic ni. Orang tak keluarkan. Dia keluar yang susah-susah. Kan? Sekali bila keluar peksa, Allah, apa benda vektor sifar? Nampak? Kat situ dah jadi masalah. Jadi kena ingat. Okay. Ada satu lagi, dua vektor yang sama. Dua vektor adalah sama jika kedua-dua vektor mempunyai magnitude arah sama. Contoh, naik basikal sama-sama. Lepas tu seiring. Nampak tak? Seiring kan? Seiring. Kelajuan sama ni. Tak nak kalah. Sama-sama. Dia laju, aku makin laju. Dia laju. Sama je. Jadi bila sama je, bermakna dua orang ni vektornya apa? Sama. Macam tu. Tu contohnya lah. Hanya hal laju dia, nampak ni. Hal laju dia, vektor hal lajunya adalah sama. Ada satu lagi, vektor boleh terbalik. Contoh, vektor B pergi A. Tapi dia boleh jadi negatif A pergi B. Macam tu. Kenapa negatif? Contoh train lah. Pernah naik train kan? Pergi arah sini, tiba-tiba aku jumpa train macam ni. Kan? Train yang lalu depan macam ni kan? Bukan berlanggar. Tak. Kalau berlanggar matilah. Tak ada. Jadi macam ni. Okay? Jadi bila macam ni, bermakna dia akan jadi negatif. Tu semua kita akan tunjuk dalam contoh. Sabar dulu. Okay. Jadi untuk contoh 2, lukis dan label. Ni paling utamalah pengenalan vektor. Lukis dan label set vektor yang berikut. Okey. SR mewakili sesaran 12 km ke timur. Timur mana? Ingat lagi geografi. Okey, buat je macam tu. Mesti letak anak panah. Mesti letak S sampai R macam tu. Sebab S yang pergi ke R. Faham tak? Jadi anak panah mesti arah R. Jelas tu? Bacaan dia macam mana? SR. Ni bacaan dia macam mana? SR.
Sebab S yang pergi R anak panah macam tu. Faham? Jadi ini arah mana tadi? Timur. Berapa kilometer? 12 kilometer. Jadi letak je lah 12 kilometer. Tak ada benda pun. Letak je macam tu. Okay? Sebab kita nak lukis je. Okay, satu lagi. Ke selatan. Ke mana? Bawah. Okay. Anak panah bukan hujung macam ni tau. Tu anak panah. Bukan. Jadi anak panahnya di mana? Di tengah-tengah. Bukannya kat hujung. Hujung tu jadi anak panah. Bukan. Okay. Jadi anak panah dia macam ni. Gitu. Nak tulis apa? Dia tak cakap apa ke apa. Dia cakap P je. Letak je P tengah-tengah begitu. Faham? Kalau dia tulis A, B, A pergi B. Habis kalau dia tulis huruf kecil je, tengah-tengah letak. Itu je. Okay. Arah selatan. Okay. Berapa tu? Tulislah. 7 Newton. Okay. Satu lagi. R mewakili. R tu bold kan? Okay. Arah ke kiri. Jadi macam ni. Anak panah kiri. Macam tu. Okay. Nak letak huruf apa? R. Dah dia bold pula. Aduh. Dah bold je lah. Okay. Okay. Macam tu. Faham boldkan je lah. Pandai lah kau hidup. Okay. Okay. Simple je. Tak susah pun. Okay. Boleh dapat? Okay. Baru lukis. Sabar. Ni baru permulaan. Macam tak ada kira je kan. Sabar belum. Okay. Okay. Ni baru mula nak kira sikit. Okay. Raja di sebelah. Baca sama-sama Awak baca sendirilah. Tak payahlah baca kuat-kuat. Baca juga. Jangan saya seorang je. Raja di sebelah menunjukkan vektor. Bacaan dia macam mana tu? A pergi B. A, B. Mewakili sesaran satu zarah. Dari titik A pergi mana? B. Cari magnitude. Cari magnitude. Dari arah pergerakan dari titik A. Okey, magnitude tadi macam mana simbolnya? A, B, vektor, modulus. Betul? Okey. Macam mana pula nak cari magnitude dia berapa? Macam tu. Magnitude dia ni macam kita cari jarak. Okey, sekarang ni magnitude kaitan dia dengan tajuk tingkatan saya lupa. 1. Teorem Pythagoras. Okey. Ni tembereng kan? Betul. Tingkatan 1 dah belajar teorem Pythagoras. Macam mana nak cari? Buat segitiga. Pandai. Jadi tak segitiga bersudut tegak? Okey, berapa jarak bawah ni? Berapa kotak tu? Kira kat buku kau lah. Janganlah tengok saya punya. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Betul. Atas pula 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 juga. Betul? Okey. Macam mana nak kira teorem Pythagoras? Sebab kita nak punca kuasa. Faham? Kiralah seperti biasa. Dapat berapa? Yes. Tu nak kena kalkulator. Kalkulator baru. Dia ada set. Layan set tu. Berapa tadi? 5 set 2. Settle. Tak payah tukar perpuluhan. Tapi kalau nak tukar perpuluhan, tekan je lah yang S pergi D tu kan. Boleh. Tak ada masalah. Biar perpuluhan pun boleh. Tak ada masalah. Okey. Jadi kalau perpuluhan, siapa yang tekan puluhan dapat berapa? Tak kisahlah, boleh je. Boleh je. Tak ada masalah. So ingat, konsep magnitude, cara mengira magnitude adalah mengikut teorem Pythagoras. Jadi, itu ingatlah. Sampai bila-bila kena ingat. Okay? Dah. Magnitude mesti ada modulus. Tiba-tiba jawab peresa terlupa. Salah, terima kasih. Memang salah. Sebab ini adalah vektor. Baru macam ni baru magnitude. Faham? Hati-hati. Okey? Jangan tertinggal. Jangan tertinggal. Okey. Okey, next. Okey.
Okay, tengok Rajah. Semua dah boleh terus kan? Sebab rasanya boleh terus salin je tadi kan? Okay je kan? Okay. Contoh 4. Rajah di sebelah menunjukkan semua tengok segi 4 selari. Semua orang kena imagine segi 4 selari tu macam mana. Macam mana segi 4 selari? Kalau arah dia macam ni, sebelah pun macam tu. Faham? Yang AB ni dia dah bagi arah macam ni kan? Atas tu pun mesti macam tu. Faham? Itu namanya segi 4 selari. Okey. Faham Kau faham kan? Okey, kita try. Dia kata PQR dan S masing-masing titik tengah. Okey. Jadi sekarang kita label. Kalau S ni titik tengah, situ A. Apa jadi S pergi D? Separuh. A pergi S, A. A pergi S, vektornya A. Kenapa A juga? Okey, lagi. A pergi P, B. P pergi B? B juga. Okey, good. Lagi. A pergi J, C. J pergi C? Okey. Semua faham benda tu Okey dah. Saya label setakat tu je dulu. Okey. Next kita menjawab soalan. Nyatakan setiap vektor berikut dalam sebutan ABC. Awak kan, kita dah belajar MX dah lama. Kalau dia kata dalam sebutan ABC tu, maknanya jawapan kau tu mesti ada huruf tu. Faham tak? Mesti ada huruf A atau B atau C. Faham? Itu konsep dia. Okey. Jadi awak tengok S pergi D. Okey, cuba tengok. S pergi D. Apa jawapannya? Jadi macam mana nak tulis? S pergi D anak panah macam ni. Sama dengan A. Macam tu. Senang kan? Tak susah. Macam ni je sampai bila-bila. Taklah kan? C pergi. Try lah buat. Try buat. Kita tengok. Tengok dapat ke tak dapat 2 minit. Seminit je kot boleh. Seminit je lah. Try. Okay, jangan tunggu jawapan saya. Try. Isyad, aku tengok je lah kat dalam buku kau tu. Kenapa aku tengok situ? Okay, seminit lagi. Tak apa, sabar. Okey, kita tengok jawapan awak betul ke tak betul. Betul? Dah saya dengar kenapa tu. Betul? Bagus. Kenapa negatif? Tu yang tadi tu dia boleh terbalik. Faham tak? Bila dia terbalik, negatifkan je. Itu je. Jadi anak panah kita stay. Tapi bila arah terbalik, kau jangan terbalikkan anak panah tu. Kita terbalikkan, negatifkan huruf tu. Faham? Itu je. Okay? Simple kan? Sampai contoh 4, rasa macam terror vektor kan? Boleh kan? Okey. Pendaraban skalar K. K hanya magnitude sahaja, kan? Okay. So skalar tu magnitude sahaja. Dengan vektor A, dia gabung dua-dua. Okay. Menghasilkan vektor KA. Sekarang skalar gabung vektor jadi KA. So K tu tadi skalar, A tu adalah vektor, gabung dua-dua dia darab. Okay. So K ini kita namakan sebagai pemalar. Kebiasaannya, maknanya dia mana-mana nombor pun boleh. Okay, nanti kita tunjuklah. Okay.
Jadi kalau kita tengok contoh 5. Nyatakan setiap vektor pada raja di sebelah dalam sebutan apa? C. Okey. Semua orang tengok yang awak punya tak ada warna kan? Sebab awak punya hitam putih. Okey, semua tengok kat sini. Kan C tu warna pink. Okey, sekarang pertama dia ada 3 vektor kena cari kan? Ada 3. Okey, jadi kita cari satu-satu. Pertama kita nak cari apa dulu? RS. Okey, boleh. RS tu sebut yang betul sebab anak panah. Jangan salah sebut. Bukan SR, RS. Jadi RS macam ni. Sama dengan, okey kita tengok. Mesti bergantung kepada C tu. Sebab dia ni selari. Awak faham tak? Jadi bila selari, dia ni boleh dipanjangkan supaya dapat benda alam SR ni. Faham tak? Jadi kalau awak tengok C ni, satu, kita main kotak 1, 2, 3, 4, 5. Betul? Okey. Sekarang awak tengok SR ni, cuba kaitkan berapa kali ganda dia. Pandai. Okey. So, dia akan buat macam ni. RS sama dengan 2 kali pandai. Itu je. Faham? Sebab 2 kali ganda dia dapat RS tu. Faham tak? Jadi, ini yang dia kata. Okay, ini yang dia kata KA ni. K tu, faham? K tu nilai. Satu nilai. Tak kisah nilai apa-apa pun nanti. A tu vektor balik. Faham tak? Jadi, skalar tu magnitude je. Jadi, skalar tu apa pun nombor lah. Bertemu dengan vektor darab. Itu je. So, cukup. Faham? Okay, satu lagi. PQ. Berapa kali C tu? Thank you. Okay. Oh, cik dah pandai dah. Okay, sabar. Sabar Okay. ML ke LM? LM. Hati-hati tengok anak panah. LM. Jangan salah. Kau jangan pula tiba-tiba nak belagak pandai, letak negatif lah LM, jam gatal lah. Tak payah, LM je. LM sama dengan, tapi arah dia terbalik kan? Negatif berapa C? Faham? Dah pandai dah tu. Bagus. Kalau apa? Mana? Salah. Jadi kena L pergi. Ikut anak panah. Mesti ikut anak panah. Okay? So good. Tadi Syed tanya boleh tak kalau tulis ML? Tak boleh lah. Sebab dia mesti mengikut anak panah. L pergi M. Faham Cara penulisan jaga Okay. Senang. Latihan pun nanti silalah Okay. Okay ni. Okey. Jadi kelas, okey, ini ada kaitan Kita tengok Keempat garisan ni selari tak? Selari kan? Cuma dia panjang pendek je kan? Tapi semua selari ni. Maksudnya condong ni kecerunan dia sama. Condong ni semua sama. Dah pandai pakai kecerunan, bagus. Okey, kecerunan dia sama. Condong dia semua. Tak ada tiba-tiba faham? Tiba-tiba A ke sana. Tak samalah. Ni semua sama. Ni selari tau. Jadi bila selari dia akan ada bukan. Dia akan ada pemalanya, dia akan ada magnitude-nya K tu. Dia akan ada K, dia akan ada berapa kali tu. Faham tak? K tu wujud. Jadi tengok sebelah, nampak tak? A dan B, vektor A dan vektor B adalah selari. Jika dah hanya jika pula dah, kan? Memor kan? Tapi jangan apa ni, tak adalah premis tak ada. Ni tak ada benda, dia cakap je. Syawak ni. Jadi jika dah hanya jika, mengada kan? Cakap je lah jika dah. Dah jika. Sibuk betul ada jika. Dah. Apa susah kan? Dah. Padam pula. Ingat? Okey dah. A dan B adalah selari jika vektor A sama dengan KB. K ni apa tadi? Berapa kali? Dia adalah nombor. Faham tak? Jadi, bila ada je dia nombor, dia akan jadi dua vektor tu adalah selari. Awak tambah satu lagi. Selari ni tambah lagi satu nota segaris. Tambah lagi satu. Segaris. Tertinggal tu. Okey, segaris. Selari dan segaris. Dan tulis dan. Dan segaris.
Ada je selari dan segaris, awak kena pakai benda Allah ni. Vektor sebelah kiri, vektor sebelah kanan, di sebelah dia mesti ada perkali pula. Pemahala K tu mesti ada K. Maknanya dia kena ada nombor berapa kali ganda macam tu. Okey, itu je konsep dia. Okey. Jadi kalau kita tengok ni, diberi vektor PQ sama dengan A, vektor QR sama dengan B, vektor RS, nampak tak? Okey. ST sama dengan 4 apa? Tapi awak perasan tak? Dia tak selaras. Kalau patutnya sini vektor, sini pun mesti ada anak panah juga. Faham tak? Okey. Pasangan vektor manakah yang selari? Okey, tengok simple je. RS sama dengan negatif 2A, betul? Okey. Sekarang RS ni dah ada vektornya ni. Betul? 2 dah ada K-nya, betul? Seketul lagi ni. Macam nak tukarkan A ni kepada vektor yang macam RS tu, huruf besar tu. Jadi tengok atas. A ni sama dengan apa? Q. Penggantian. Jadi RS sama dengan negatif 2. A kita? So sekarang vektor K. Cun. Jadi 2RS pula. RS dengan PQ ni adalah selari. Maknanya RS dan PQ adalah selari. Macam tu. Nak tahu satu macam mana? Kalau tak dapat, ya betul. Penggantian je. Bukan. Dia kena sama macam huruf besar. Huruf kecil. Yang A tu dia PQ tu macam ni contoh ni P ni pergi Q. Dia A macam ni. Faham tak? Tapi kita nak tulis yang besar ni. Faham? Tadi tak ada huruf depan belakang, dia macam ni je. Faham tak? Sekarang ni dua-dua ada. Jadi kita kena tulis huruf besar. Okey? Jadi buat macam tu je. Tapi ni ini untuk kefahaman je lah dulu dia punya latihan dia nanti. Okey. ST pula. ST sama dengan 4B. Okey, sekarang saya ulang je tau. Siapa yang boring tu nasib lah kan. Yang dah faham tu dia akan boring. Tapi yang tak faham tu dia kena dengar baik-baik. ST ni adalah vektor. B ni pun vektor. Tapi dia B kecil. Faham tak? Kita tukarkan dia kepada B besar. Okey, jadi ST sama dengan 4 QR. Macam tu. Faham tak? Okey. Jadi bermakna siapa yang selari? ST dan QR. Maknanya mungkin ST tu macam ni. Panjang. QR tu pendek je. Faham tak? Sebab 4 kali dia. Kan? Ni QR. Contoh Yang ni ST. QR ni contoh. Kalau sini 2. Jadi ST tu berapa? Kalau QR ni 2, ST tu berapa? 8. Kenapa? 4 kali dia kan? Jadi ST tu panjang. Faham tak? Dia jarak dia. Okay? Berapa kali ganda dia? Yang tadi kita belajar tadi tu. Cuma ini kita mewakilkan. Okay? Boleh? Okay. Okay. Lagi. Baru cakap tadi. Dah keluar. Okay. Konsep sama macam tadi. Mesti ada K tu. Okay, jadi PQ sama dengan U. QR sama dengan 5U. Mana yang dah ada K? Jadi QR sama dengan 5U. Pandai. U ni, ada penggantian tu. Jadi QR adalah 5 kali PQ. Faham? Jadi benda ni adalah segaris. Tertunjuk. Tulis tertunjuk. Ini ingat tak dalam geometri koordinat tu kita ada belajar nisbah? Macam ni lah. QR dengan PQ. Macam mana tu? Macam ni. Contoh. Okay. Kalau awak rasa siapa 5, siapa 1 tu? Siapa duduk tengah-tengah? Q. Pandai. Sini P, sini R. Saya belasah je kan? Okay, jadi. Siapa yang 5, siapa yang 1? Macam mana saya ajar itu hari? Nanti QR per PQ kan? 5 per 1. Jadi QR adalah 5, PQ adalah tak betul lah aku label ni kan. Tapi tak apalah, nak bagi faham kan. Itu je konsep dia.
Nampak tak? Kait dengan geometri tu macam itulah. Tapi taklah sampai gitu. Maknanya dia boleh segaris lah. Faham tak? Dia boleh segaris. Okay? Okay. Boleh faham? Boleh So far so good? Okay. So far so good Ni yang itu hari keluar trial bukan yang baru-baru ni. Tahun lepas dia keluar trial, jadi tak boleh buat. Ni lah sebiji keluar ayat ni, sebiji keluar dalam buku teks. Okey, dia kata diberi vektor-vektor bukan sifar AB adalah tidak tidak. Jadi dia bagi persamaan ni. Jadi bila tidak selari, mana tadi vektor sifar tadi mana? Cari balik. Ni dia. Vektor sifar ialah vektor yang mempunyai magnitude sifar dan arahnya tidak dapat ditentukan. Dan dia kan kita lumba kereta tadi, dia selari ke? Tak. Dia duduk bulat macam ni. Faham tak? Dia bukan macam lawan basikal. Lawan basikal, kau laju, aku laju. Kau laju lagi, aku laju lagi. Aku faham tak? Seiring je kan? Satu ni kayak. Boleh juga macam tu kan? Yelah, kadang-kadang macam cikgu terlencong sikit. Janganlah kisah terlencong tu. Berlari. Berlari 100 meter. Berlari 100 meter. Selari kan? Laju lagi. Laju lagi kan? Kan? Tak adalah tiba-tiba yang 100 meter, orang sebelah, rumah Hamzah tiba-tiba dah pergi keluar padang. Tak ada kan? Contoh, jangan marah lah, jangan marah. Bukan rumah Hamzah, rumah mungkin, rumah ungu lah, ungu. Mungkin. Okay, Jadi bermakna, vektornya adalah sifar. So, bila vektor sifar, okey, A ni tadi, magnitude kan? Magnitude lah, sorry. Vektor. Vektor. A ni tadi vektor. So, bila dia sifar, bermakna, depan ni nombor, betul tak? Magnitude dia kosong. Jadi, kat sini mesti kosong, kat sini mesti kosong. Sebab dia memang bukan selari. Okey, jadi kita buat apa? Dia nak suruh cari H dengan apa? Okey, simple je. Terus. H tolak 1 sama dengan kosong. H dapat 1 dah. Itu je. Betul kan? H betul kan? 1 kan? Kalau congak, apa tolak 1 dapat kosong? 1 lah kan? Betul tak? Betul ke tak betul? Sebab dia mesti kosong. Kenapa dia kosong? Sebab dia tidak selari. Kalau dia ada benda, dia kena dah kira selari. Contoh tadi, kalau saya buat macam ni. A sama dengan B. Boleh tak 1 tak ke depan? Bukan boleh, memang 1 kan? 1 ni K kan? Ni vektor. Selari. Betul tak? Dah konsep selari tadi. Ingat konsep balik. Ni, dah konsep selari. Sebab dia ada nombor. Kau jangan tak nampak nombor Kau jangan kata, cikgu mana ada nombor? Kalau A satu sebelah, B sebelah tak ada nombor. Nombor. Kan? 1. Betul tak? 1. Jadi, ni adalah K. Jadi ada selari. Tapi sekarang dia kata tidak selari. Betul. Kalau tak selari je bermakna A dekat A ni mesti kosong, mesti sama dengan kosong. Macam tu. Jadi kena imagine. Apa tolak 1 dapat kosong? 1 lah. Betul tak? 1 tolakkan 1 dapat kosong, betul? Kosong darah A apa? Jangan tak dapat jawab pula. Kosong darah A. Kosong darah A? Kosong lah. Kosong. Apa tambah 5 dapat kosong? Penat congak. Negatif 5 kan? Negatif 5 tambah 5 dapat apa? Kosong. Kosong darab B? Kosong. Nampak tak? Bila kosong bermakna vektor itu tidak selari. Jadi macam mana kita nak dapatkan huruf yang kita tu tanpa congak? Persamaan linear lah, itu je. Jadi X tolak 1 sama dengan kosong. H tolak 1 sama dengan kosong. Jadi H sama dengan berapa? 1. Yang K pula. K tambah 5 sama dengan kosong. K dapat? So tak perlu congak lah. Faham tak? Dapat. Okey, kalau saya letak H sama dengan 2, boleh? Boleh? Kalau saya letak H tu sama dengan 2. Kenapa tak boleh? Kalau 2 tolak 1 dapat apa? 1. A hidup. Tak boleh. Vektor kena kosong. Faham tak? Jadi apa je nak jadikan dia kosong? Darab kosong lah kan? Dah boleh Okey. K ni saya tukar jadi 1. Boleh? 1 tambah 5 jadi apa? Aduh, hidup pula B nya 6B. Faham tak? Okey, saya tukar pula K ni jadi kosong. K kosong.
Kosong tambah 5. Jadi berapa? Hidup lagi B. Astaghfirullahalazim. Bila B nak mati? Faham tak? Kita nak matikan B tu. Jadi kosong je mampu mematikan B tu. Okay? Jadi macam mana nak jadikan dia kosong? Buat persamaan linear. Oh. Cuba masukkan dalam K. Kosong lah kan. Okay? So ingat. Jumpa je soalan ni. Buat macam tu. Soalan ni dia tak akan pergi jauh. Dia macam tu je. Dia tak ada buat apa-apa. Tidak boleh dikebatkan. Okay? Apa? Markah? 2 je. 2 je. 2 lah H. 1 K 1.